Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat dan bulan pengampunan. Rahmat itu adalah kasih sayang daripada Allah. Melalui kasihnya, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Seperti mana sabda Nabi SAW, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, man sama Ramadana imanan wa ihtisaba." Sesiapa yang berpuasa, sesiapa yang membangunkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada ganjaran Tuhannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah akan hapuskan segala dosa-dosa kita yang telah berlalu. Maka bulan Ramadan ini, kita rebutlah pengampunan daripada Allah dengan taubat dan istighfar. Kita berdoa, bercita-cita supaya apabila berlalunya bulan Ramadan, kita kembali suci seperti mana kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Kehidupan lebih baik bersama.